Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Rahsia kesempurnaan rukun negara pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara hanya secebis dokumen yang tidak mempunyai makna. Hadirin yang saya hormati, sejarah tidak pernah berdusta. Tragedi 13 Mei 1969 meninggalkan pengajaran yang besar kepada negara. Daripada peristiwa itulah lahirnya rukun negara sebagai pasak paduan dan tiang kestabilan negara. Hadirin yang saya hormati, persoalannya, adakah rukun negara hanya sekadar meniti di bibir atau benar terpahat di hati? Pasak pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Menurut Profesor Datuk Naqim Al-Atas, mempunyai matlamat membutuhkan yang besar. Tanpa adab, ilmu kehilangan makna dan kemajuan kehilangan hikmah. Hadirin yang saya hormati, pasak kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bukan sekadar slogan yang dilaungkan, tetapi amanah yang diterjemahkan melalui tindakan. Namun, cabaran perpaduan pada hari ini jauh berbeza. Dahulu, musuh datang membawa peluru. Kini, musuh datang dengan bersama papan kekunci. Dahulu, peluru merabut nyawa. Kini, fitnah merakut kepercayaan. Hanya dengan satu hantaran berbau, fitnah atau perkauman, kepercayaan yang dibina bertahun-tahun mampu runtuh dalam sekelip mata. Oleh itu, jadilah rakyat yang menghormati perlembagaan, mematuhi undang-undang, menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi dan sentiasa mengutamakan kepentingan negara. Kerana patriotisme bukan sekadar laungan tetapi pengorbanan. Prinsip terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Jika kepercayaan kepada Tuhan ialah akar dan kesetiaan kepada raja dan negara ialah batang, maka kesopanan dan kesusilaan ialah bunga yang menyediakan pohon perpaduan. Benarlah pesan orang-orang tua, kerana mulut tepung binasa, kerana mulut badan binasa. Adab mengangkat martabat insan, memuliakan bangsa dan mengekalkan keharmonian negara. Apabila kita menghormati antara satu sama lain, perpaduan akan terus kukuh. Hadirin sekalian, apakah artinya kemajuan jika rakyat terus berpecah? Apakah artinya kemerdekaan jika hati masih dijajah kebencian? Jelaskan bahawa kepercayaan kepada Tuhan membentuk insan berakhlak. Kesetiaan kepada raja dan negara melahirkan rakyat yang berpatriotik, manakala kesopanan dan kesusilaan menyempurnakan masyarakat yang berpadun. Marilah kita bukan sekadar membaca atau menghafal rukun negara, tetapi menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Jangan biarkan rukun negara tinggal sebagai hafalan. Biarlah rukun negara hidup dalam tindakan, bernafas dalam perpaduan dan kekal bersemadi dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Kerana selama pasaknya kukuh, tiangnya teguh. Selama tiangnya teguh, Malaysia akan terus berdiri megah dan sebagai sebuah negara bangsa yang bersatu, berdaulat dan bermaruah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.